Di Public Gold kita ada dua cara untuk keluarkan emas daripada akaun Gap. Yang pertama adalah tuan-tuan melalui pengeposan, iaitu kita pilih emas dekat akaun Gap tu and then Public Gold akan post sampai ke rumah kita. Yang kedua adalah melalui Gold ATM. Jadi soalannya, yang mana lagi better? Adakah by pengeposan ataupun melalui Gold ATM? Dia ada pros and cons lah. Kalau tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan boleh keluarkan melalui Gold ATM. Tapi charge fee dia mahal sikit lah. Lebih kurang RM5 saja berbeza. Kalau tuan-tuan nak jimat, tuan-tuan boleh keluarkan emas melalui pengeposan. Akan mengambil masa 5 ke 10 hari bekerja. So tuan-tuan pilih lah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan urgent nak guna emas, nak pegang emas tu, tuan-tuan boleh saja pergi dekat Gold ATM yang terdekat. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam okey, aku perlu jimat sebab aku nak keluarkan emas banyak, so boleh melalui pengeposan. Tuan-tuan jangan risau, emas yang dipost adalah berinsurans. So kalau apa-apa terjadi, Public Gold akan tanggung tuan-tuan. Asalkan mempunyai bukti yang kukuh lah. So tuan-tuan kalau belum ada akaun Gap, boleh sign up sekarang juga. Saya akan bantu tuan-tuan daripada A sampai Z.